Hari ini jumpa satu kakak, dia tengah Shah Alam, tapi dia ada hutang alung, hutang 3,000. So hari ini I approve dia punya loan 4,000, kasih tutup sana 3,000, dia tapas 1,000 lagi, bayar bulanan kat sini. So kak, boleh tanya, akak jangan takutlah. I bukan alung. Itulah, tak ada, I okey je. Okay, so akak ini dia ada hutang alung. Akak, bila you hutang alung tu? Hutang along 3 bulan lepas. I pinjam itu 3,000 lah. Lepas tu saya bayar setiap 10 hari. Dia minta I RM500. Itu bunga RM500 saja. Lepas tu kalau nak settle dia minta I 3,000 juga. Padahal I sudah bayar selama 3 bulan kot. 3 bulan. Bayar bunga saja 500 setiap 10 hari. Lepas tu tak tahu sampai bila. Dia cakap kalau nak settle kena bayar langsam 3,000. Kena bayar balik 3,000 untuk for settle semua. Yes, betul. Padahal setiap minggu I kasih dia RM500. Tapi dia bila I nak buat settlement, dia kasih minta nak juga 3,000 yang I pinjam sebelum ni. Oi, mahal kira ni. Ayuh. I pun dah tak tahulah macam mana. Pening betul kepala. Nak cari mana. Nasib baik I jumpa you. You tolong I settle. Okay, tak apa. I sini boleh tolong Miss kakak settle sini 3,000, tapat tangah 1,000 lagi. So rasanya kami sini bayaran semua okey tak? Bayaran okey, bayaran sini okey bulanan. Apa yang you cerita tadi semua I dah sudah faham. Semua faham kan? Yes, betul. Kalau ada orang nak buat pinjaman, recommend siapa? Boleh recommend you lah. Recommend you dengan company you lah. Sini apply hari ni memang dapat hari ni juga. Thank you, Miss. Okay.